Berita melaporkan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari menolak gesaan supaya Dewan Undangan Negeri DUN bersidang bagi membincangkan insiden letupan dan kebakaran paip gas di Putra Heights, Subang Jaya. Saudara, kenapa mereka ni takut sangat nak melakukan sidang khas bagi membincangkan soal rakyat? Apa yang cuba diselindungkan kepada rakyat? Rakyat menuntut bukan sahaja Dewan Undangan Negeri, tetapi Dewan Rakyat juga perlu memanggil sidang khas bagi membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Sekarang ini bukan ada apa-apa wabak seperti COVID-19 dan sebagainya yang berbahaya untuk menutup Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Rakyat. Saudara dan saudari, letupan saluran paip gas ini bukan perkara yang kecil di mana melibatkan 112 orang individu yang cedera, di mana 63 orang dihantar ke hospital dan 49 orang menerima rawatan di pusat perubatan sementara. Begitu juga dengan 49 buah rumah yang terjejas akibat letupan ini. Kerajaan Madani dan Kerajaan Negeri Selangor tidak boleh mengelakkan daripada melakukan sidang khas ini atau cuba untuk menutup Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri yang menjadi tempat yang sewajarnya untuk membahaskan soal kepentingan rakyat. Saudara, adakah nak tunggu ada letupan di mana-mana lagi baru nak bersidang dan membincangkan ataupun membentang laporan penuh berkenaan dengan kecelakaan yang berlaku ini? Rakyat mendesak agar Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dibuka segera dan sidang khas dilakukan segera. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah anda semua bersetuju dengan apa yang saya sampaikan ini?